Mari kita kenal dua hormon utama yang kawal selera makan kita, ghrelin dan leptin. Bayangkan diorang ni tengah main jongkang-jongkit sepanjang hari. Ghrelin yang banyak dihasilkan dalam perut ialah hormon lapar. Bila perut kosong, paras ghrelin naik dan dia hantar isyarat kuat ke otak yang bunyinya macam, "Weh, masa untuk makan." Lepas kita makan, sel-sel lemah kita pula akan lepaskan leptin, hormon kenyang, yang beritahu otak, "Okey, cukuplah tu, tenaga dah ada." Kalau kita sihat, sistem ni berfungsi dengan cantik sekali untuk kekalkan keseimbangan tenaga. Jadi, apa jadi kalau jongkang-jongkit ni rosak? Salah satu sabotaj terbesar kepada sistem ni ialah tak cukup tidur. Banyak kajian dah tunjukkan, walaupun satu malam je tak cukup tidur, keseimbangan ni boleh jadi tunggang langgang. Paras ghrelin akan melonjak naik, buat kita rasa lebih lapar dari biasa. Pada masa yang sama, paras leptin tu dah jatuh. Jadi, isyarat kenyang tu jadi makin perlahan. Tapi bukan tu je. Tak cukup tidur juga kacau bahagian otak yang buat keputusan rasional dan kawal impuls. Jadi, anda bukan saja lebih lapar secara biologi, tapi anda juga kurang kuasa nak lawan godaan. Inilah resepi paling sempurna untuk teringin makan makanan ringan tak tentu pasal keesokan harinya.